Bismillahirrahmanirrahim. Saya Eddie. Belakang saya ni Honda HR-V. Okey, kereta ni model lebih kurang tahun 2015, 2016 macam tu. Jadi kereta ni sebenarnya pemilik dia datang daripada Batang Kali, Abang Rohaizat. Kereta ni rasa berbuai dan belakang tu ada bunyi-bunyi. Jadi yang belakang tu memang rasa dia punya bumping tu memang sebelum buat ni memang saya terasa sangat. Jadi kita terus masuk dekat mesin tester. Bila masuk dekat mesin tester, you guys boleh tengok kita test depan kiri 29, depan kanan 28, belakang kiri 30 lebih, belakang kanan pun 30 lebih. So dengan bacaan macam ni sebab itulah kereta ni berbuai. Jadi kami pembuka absorber ni kami nak try tekan dulu tengok bacaan. Memang lembut guys. Bila lembut sebab itulah kereta ni berbuai-buai. So kita ada kanal di stok, juga boleh tengok. Sebelum pasang kita tekan dulu, memang keras. So bila kekerasan tu jangan risau. Itu secara manual, kita tak masuk mesin lagi. So kita pun tekan depan sebatang dan belakang sebatang. Memang keras. Tetapi selepas kita pasang, saya test memang best guys. Comfort you guys takkan hilang. So selepas itu untuk confirmkan absorber ni takkan menghilangkan comfort, kita masuk ke tester mesin. So you guys boleh tengok result kat sini. Depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, semuanya di bawah 20. Jadi dengan bacaan macam ni, kereta you guys akan rasa lebih firm. So itulah dia cerita untuk hari ni untuk Honda HR-V. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan Honda HR-V, CR-V, ada masalah berbuai, ada bunyi, bawa tak selesa, dia nak bawa laju tu rasa macam pakai brake masuk dekat link bio saya ataupun dekat bawah ni ada nombor saya tertera di paparan skrin ni, boleh roger saya direct. Okay, so guys, insyaAllah selamat menjalani ibadah puasa dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Raiba Auto, whack the corner.